Ikan caru ni. Ikan caru. Yeay. Naik dah akhirnya caru sekor. Apa tu? Apa yang Ikan caru. Tepi dik. Bibi, sangkut. Ikan. Ikan. Apa ikan tu? Ikan cencaru. Ikan cicau. Cencaru. Ikan ni dak ri. Ada bergerak. Ikan kuku tadi marin tekok. Ikan yang ditarget. Akhirnya dapat juga. Bangun. Bistak ni. Ya. Tak satu. Tak satu. Tak satu. Ikan ni apa cari? Kan? Tu ya. Dia ada dia makan. Makan. Ayak baru berubah elok ni. Ayak baru berubah elok. Ya, bye. Ayak baru berubah elok baru dia main. Bye. Bye. Tak ni je. Dia ada dia makan. Nak makan ke? Gantung. Okey, kita update. Pagi-pagi hujan-hujan. Kena apa dia kentang pula orang. Cadu nugget pula. LOS pula. Pagi ikan makan dik. Pandai. Kau tak tunjuk kat Wan. Ha? Kau tak tunjuk kat Wan. Oh, lagi. Oh, dak kan. Hujan masih lagi turun. Dekat ke apa? Oh, ikan. Oh, lucut. Aduh. Terlucut. Terlucut dik. Tak boleh umpan. Terlucut pula. Tak boleh umpan. Tengok. Ini aku masak pula. Macam mana? Nak mari tak? Tak kat rumah. Macam mana nak mari tak? Nak mari tak? Nak mari tak? Boleh lah. Boleh dah kadang bebai kan sebab kena masak. Tapi dapok dah okey lah kan? Okey lah. Ha? Apa dia? Dapok dah okey lah. Dia Ni ayak kau ni. ayak koi pun dah ayak koi pun dah. Ya. Cuma yang ni kami goreng perak kambing. Cuma nak goreng Boleh ayam. goreng ayam. Okey. Ayam perak dia. Nak ke sana. Mana ikan ni tak makan gini. Saya dah makan. Apa ni? Oh. Ya, Tali. Dah bagi anak kayuh tak ah. Tak dah caru. Kalau makan lari macam tu tak mendaling mesti caru.
Sangkut deh. Teki. Tu disangkut teki. Sangkut. Gam. Jauh. Dia nak aku karau. Cara yang kedua, dia ada buat ayak baru tukar. Baru daging. Jom. Kita umpan lagi. Aku nak bagi anak aku rasa tarik ikan caru je mana. Dia kata berat. Dia pas balik. Apa kita bagi cari lagi. Ada lagi ni. Dia masuk, dia makan lah kalau ada. Dia tengok ayak kat caru ni. Kalau ayak dia okey dia masuk. Kalau ayak tak okey, jangan harap lah. Okey, dia try. Okey, Assalamualaikum. So geng, seperti biasa, so ni chalet terapung yang first time aku main. So bila first time aku main, kita akan review ringkas lah untuk hampa semua, InsyaAllah. So kalau kata hampa ada kesempatan, maybe hampa boleh main lah. Sebab aku bubuh dalam reel FB kemarin. So view banyak kan, kat 40,000 lebih. So ramai gila orang tanya dekat mana kan, berapa ringgit dan sebagainya, ada ikan apa. Okay, so apa kelebihan, apa bilik ada berapa. Okay, so aku akan review ringkas untuk hampa semua, so hampa boleh tengok secara keseluruhan. Okay, jom aku review sebaringkas lah chalet terapung ni untuk tetapan hampa semua. Okay, so chalet terapung ni dia nama ni adalah Siakap Hybrid. Chalet terapung Siakap Hybrid. So hampa boleh tengok lah. Ini day yang kedua. Sebab semalam aku main, lepas tu mengesat hujan lah apa semua. So aku tak review, aku review hari kedua untuk aku nak balik lah. Ni anak aku tadi yang final. Okay, Syok. Anak aku kata Syok. Okay, so untuk chalet terapung ni, dia kelilingnya berpagak. So hampa okey lah, tak ada masalah kalau hampa main dengan family, dengan anak. Aku main dengan anak aku pun okey. So dia berpagak keliling chalet. So tak ada masalah untuk hampa lah. So kalau kata main dengan anak-anak, bagiku sangat sesuai lah, sebab dia keliling berpagak. So belakangnya pun boleh nampak dekat lah. So jeti aku naik dekat situ. So boat tu bawa jas pusing sini, tak sampai 5 minit dah sampai. So jeti dekat situ. So parking kereta dari situ. Parking kereta kena lebih kurang RM10 aku bayar semalam. Tapi okey lah, sebab kali ni parkingnya adalah ada orang jaga. So kalau hampa bayar RM10 pun baloi lah, sebab parking yang sebelum ni, yang pernah viral sebelum ni, dah lah kena bayar duit. Lepas tu tak ada orang jaga. Lepas tu ada kes hilang tayar lah apa kan. So parking yang kali ni yang disediakan, Alhamdulillah, parking RM10 juga kena bayar. Tapi berpagak elok dan ada orang jaga, InsyaAllah lah. Risiko tu kita dapat kurang lah. Okay, ni barang yang aku bawa semalam. So semalam kami barbecue kat sini lah. Kami bakar-bakar sikit kan. Ni hujan nampak tu. Hujan malam hujan lebat kan. Pukul 4 pagi hujan lebat dengan ribut. Lepas tu pukul 6 dia bagi sekali. Lepas tu hujan terus. Tapi Alhamdulillah lah, sebab dia ada bilik yang bagi aku selesa. So hujan apa pun tak risau, kita lari masuk dalam lah. Okay, ni ruangan belakang. So dia ada tandas. So kelebihan dekat chalet ni satu, sebab dia ada ayak bersih. Ni tandas lah. Tandas okey lah. Nampak? Dia ada ayak bersih. So hampa tak risau hampa nak mandi. So ayak dia buat macam tadahan sikit untuk hampa mandi pun ada. Okey lah. So kalau kata hampa nak shower, nampak? Mana ada shower dia. Aku mandi pakai shower. Nampak? So shower pun berfungsi dengan elok. Ni semua ayak bersih. Okey lah. Bukan tandas dia cengking lah kan. Tapi kalau hampa yang biasa duduk di hotel 5 star, 6 star tu, maybe
hampa tak sesuai kot kan, sebab hampa nak yang elok dan sebagainya. Tapi kat sini dia ada tandas, tapi alhamdulillah lah mencukupi dah untuk kita mandi, untuk kita ambil sembahyang ataupun nak membuang dan sebagainya. So ni ruangan dapurnya. Ruangan dapur alhamdulillah lengkap juga. Tengok bini aku duk masak tadi. Tengok ti air pun ada. Ti air pun ada. So dia ada lah. Itu yang ni kami semalamnya. Ni kami tak kemas lagi. Ni bini aku bawa kicap. Dia ada ayak kowe. Dia ada ayak kowe. Ni tempat bini aku berperang untuk 2 hari 1 malam untuk kami. Dia masak-masak kan. So ayak pun ada. Jangan risaulah. Ni semua ayak paip. Ayak paip bersih. Pinggan mangkuk ada. Gas pun ada. So lengkap lah untuk kalau hampa nak masak bagi aku. Sebab bini aku semalam boleh masak macam-macam. Nasi goreng, mi goreng. Hari ni nak keluar sekali lebih kurang pukul 2 pun dia masak lagi tengah hari untuk kami. Bagus lah. So bini aku main dia masak. Ni aku tak lagi rod aku. Ni macam mana agak okey, nampak yang aku katakan tadi, dia berpagak kan, keliling berpagak. Ni rod aku masih lagi letak. Sebab apa, sini untuk makluman apa, sini dia masuk pukul 3. So check out pukul 2 petang. Bagi aku kalau macam tu okey lah, sebab kita ada peluang untuk mengai sampai pukul 2. Sebab kadang ada sampai pukul 12 kan. So sini sampai pukul 2 bagi aku okey lah. Ni rod pak aku duk letak lagi. So dia berpagak keliling. Dan ni ruangan dia. Nampak bini ku makan saksi. Okey mak? Okey. Cuma letih nak masak sikit lah kan. Adik okey Anak-anak dah masaknya. Anak-anak main dengan anak-anak kena masak sikit So adik makan orang tak? Ni kami dah makan tengah hari lah. Bini ku masak tengah hari nampak. Dah sedap ni. Tegak noh. Karin. Ni rod masih lagi letak. So ruangannya berpagak keliling, tak risau. Dia ada juga sinki dekat luar. Sinki untuk usah tangan senang. So di ruangan depan chalet ni banyak chalet-chalet yang lain. Nampak ni chalet. So chalet banyak-banyak macam ni. Hampa bermalam pun tak risau lah, sebab dia ada keliling sahabat-sahabat lain yang mengai kan. Tapi bagi aku okey lah. Sebab kami main ni cuti sekolah. Bila cuti sekolah ramai lah orang duduk di sini. Okey, ni kursi kami bawa. Ni kursi kami bawa 2. Yang ni kursi yang dia bagi lah. So ada meja, ada ni santai-santai. Tak garing kena hotdog. Sedap. Okey, so dia bagi kat sini dia bagi 2 bilik. Dia bagi 2 bilik. Dan alhamdulillah bilik yang kami ambil ni dia memang ada aircon. Chalet ni ada aircon. So itu antara kelebihan utama dia dekat area Teluk Bayu ni lah. Nampak jangan tengoklah berkenjah-kenjah ni sebab baru lepas tidur malam. Okey. So tu ada aircon. So aircon dia memang berfungsi sejuk kan. Ni kipas pun ada kalau hampa sejuk tak mau aircon. So dia ada tilam, dia bagi tilam. So yang ni Toto pun dia bagi, aku tak bawa Toto. So anak aku semalam kami ada 6 orang. So okey lah, ada 2 bilik. Okey, nampak bantai dia sedia banyak. Almari pun ada. So almari ni boleh gantung baklah jaket dia. Jadah pun dia bagi, jadah kecil. Bilik sana jadah besar. So bantai dia banyak. Puati lah. So hampa tak payahlah bawa bantai. Bagi aku Toto apa tak payah bawa lah. Tapi kalau hampa rasa hampa nak bawa juga terpulang lah. Okey. Bawa charger pun ada. Sebab di sini dia ada karan. Sebab ada aircon dia ada karan. So kami bawa charger untuk charge telefon kan. Okey lah. Sejuk kan. Ini bilik yang pertama. So ini bilik yang pertama. Bagi aku dah puas hati bilik yang pertama. So kita tengok bilik yang kedua. Ni bilik yang kedua. Okey, bilik yang kedua pun ada aircon. So dua-dua bilik ada aircon. Dia bagi almari, dia bagi katil, bantai pun banyak. So dia bagi comforter. Toto pun ada. Toto ni kami tak bawa. Ni semua Toto yang mereka bagi. Meja solat. TV pun ada. Kipas pun ada. Tapi TV ni dia agak kurang berfungsi sikit lah kan. Sebab semalam dia sebab semalam aku tanya owner dia ikut internet. So internet semalam memang agak slow. So memang tak boleh tengok langsung lah. Lepas tu remote dia pun agak problem sikit-sikit. Tak apalah.
bukan nak main tengok TV sangat pun, kita nak main santai-santai je. Tapi kalau ada anak kecil yang nak tengok TV, tu hampa perlu lah. Okay, besar. So besar. Semalam 2 orang tidur di sini, seorang tidur di sana, seorang tidur di sini. Ni jadah pada kami sembahyang malam. Nampak? So jangan tengok lah bilik ni berkenjar sebab apa, kami baru bangun tidur tadi nak kemas-kemas, cari dah kemas. Okay, ni ruangan depan dia. Ni ruangan depan dia. Ni ruangan depan dia. Boleh tengok lah. So ni ruangan santai-santai dengan family. Yang ni tong putih ni dia bagi geng untuk hampa baru dah hidup macam aku bubuh ni. So hampa sampai jauh dah hidup hampa semua hampa baru dalam ni lah. Dan yang oksigen ni dia bagi. Oksigen ni dia bagi hampa boleh sambung terus. Hampa on plug ya. On plug je dia terus sambung. Cuma aku sulam dengan oksigen aku lah sikit. Okay. So ni ruangan depan dia besar, boleh santai-santai, puati lah. Okay. So lah ni lebih kurang pukul 12.30 kan. So kita check out pukul 2 petang. So bagi aku fasiliti yang ada di chalet terapung Sekat Abrid ni puas hati. So kalau hampa nak tahu, lokasinya adalah di Teluk Bayu, Sungai Petani, Kedah. So kalau yang biasa main, maybe dia tahu lah area Teluk Bayu ni. Bagi orang luar yang tak tahu, so nanti maybe hampa boleh WhatsApp owner ni, dia akan bagilah share location dan sebagainya. Dan untuk harga, sebenarnya dia ada 2 harga yang berbeza. Pertamanya adalah tadi aku tunjuk hampa dia ada 2 bilik. So kalau kata hampa buka 1 bilik saja, kalau hampa buka 1 bilik aircon saja dengan semua fasiliti lain yang hampa dapat, harga dia RM250. So kalau kata hampa buka 2 bilik, so maksudnya 2 bilik yang beraircon, hampa kena tambah lebih kurang RM70 kot, kalau tak silap aku lebih kurang. So jadilah 300 lebih sikit. Tapi hampa dapat 2 bilik beraircon. Tapi bagi aku harga tu sangat baloi lah kan, sebab hampa boleh dapat semua ni kan. Macam aku ini sebab anak aku ramai 4 orang, so aku buka semua lah. Okay, so kalau hampa nak main nanti, hampa boleh lah contact owner chalet terapung Sekat Abrid ni. Yang ni bukan review berbayar kan, yang ni review percuma aku lah, sebab aku main mancing, aku main stay dan aku dapat relax-relax dengan family aku. Okay, so kami dah makan tengah hari, so kami nak standby untuk check out nanti lah, mandi-mandi lepas kita terus check out. Okay adik Adik dapat ikan tak adik? Dapat? So dekat sini sebenarnya ada ikan geng, ada ikan. Dia ada ikan sekap, dia ada ikan lain, ikan jenahak dan sebagainya. Tapi satu je dekat Teluk Bayu ni, sebab dia ikut ayak. Sebab kalau kata hujan lebat belah-belah hulu tu, so ayak dia akan main sini, dia akan buka colour sikit lah. Tapi kalau hari yang tak hujan, bagi aku insyaAllah hampa akan gasak. Caru memang banyak kat sini. So aku pun dapat kat caru tadi. Walaupun ayak tak elok, dapat juga caru. Okay geng. Okay, makan nasi dulu. Sebelum nak check out, kita makan nasi dulu. Okay, aku makan tengah hari. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Nah, yang goreng tak lah. Kalian bawa air aero yang abang ambil kawan. Kalian nak aku angkat geng. Dapat agak kat dia. Pikul ni. Sat, pikul ni. Mai ni. Mai. Adik pegang. Tu. Nah. Tak dik. Nak aku dapat agak. Ya Allah. Sangkut atas dah. Ni.
Pegang. Okey. Oh ya. Sekejap. Habis. Wah, ini ikan. Itu ikan. Kan Kak Arin dapat. Tu. Angkat Kak Arin. Tak boleh. Angkat elok. Tu. Apa ni? Tepi. Buaya. Kan Kak Arin dapat. Duduk dalam tu. Okey, so Kak Arin mantap lah. Tengok ni tu. Okay, kita tahan ni. Tengok. Oh, 2 ekor ke ni? 2 ekor ke ni? Tak boleh. Tak boleh. Lagi dua sangat. Nah, adik. Adik pusing. Pusing. Adik pegang. Terbalik. Terkeluar. Kak Arin pegang. Pegang terbalik lah. Tengok ni. Tu ekor. Tak. Pusing. Pat lagi lepas. Pusing kuat. Pusing. Tengok adik. Ni. Dapat dah. Lalu. Dapat dah. Adik dapat 2 ekor. Adik pegang ni. Pegang ni. Pegang angkat. Tu sangkut. Tak sangkut. Apa gerak? Udah. Apa gerak? Tepi. Apa gerak? Adik pergi gambar dengan mama. Adik pegang. Gambar adik. Pegang tu. Pegang. Naik adik. Ambil gambar adik. Letak kawan. Pegang. Pegang. Ini buat adik. Wah. Dah minit ke dapat agak 2 ekor lagi. So dapat 5 ekor caru. 5 ekor caru sekali naik 2 ekor. Adik tengok ni. Gontak ah. Memang tak kawan. Dapat Adik tengoklah sama. Tengok mama. No tengok mama. Mama ambil gambar tak kawan. 1, 2, 3. Okey. Tak wah. Papa nak buka. Tak wah. Tak. Adik pegang. Pegang ni. Dapat juga kat dia 2 ekor. Tu kata dah. Caru dah. Cuma dia tunggu ayak dia. Apa dia? 2 ekor sekali betul kan. 2 ekor. Bergerak lagi. Dekat ni. Nanti bergerak. Siap. Okay, simpan. Okay geng, so selesai hari ni trip family santai-santai di chalet terapung Siakap Hybrid. Okay, so rezeki kami hari ni alhamdulillah ada juga, walaupun tak banyak. So kita ada 5 ekor cencaru dan juga sekok ikan kuku. So ni anakku naik 2 ekor. Zarin pun buat naik. So adalah ikan. Dia sebenarnya caru ada ni. Hari ni ayak caru sebab ayak besar ayak caru, tapi sebab cuaca tak elok semalam, hujan lebat. Lepas tu dia aku ayak daripada atas turun kot, tu yang ayak kroh. Tapi walaupun pagi tadi hujan, hari ni ayak elok. So hari ni ayak elok. So tadi kami dapat caru pagi ni dalam 3-4 ekor kot caru hari ni. Caru hari ni dalam 5 ekor lah. Sebab ayak dia baru elok ni. Nampak ayak dia baru elok. So ni ayak caru ni. Tapi tu lah, selalu lagu tu lah, tak nak balik lah baru dia ayak caru lah apa kan. So tapi alhamdulillah lah hari ni trip santai-santai dengan family ku. Kita main bakar-bakar ayam, bakar-bakar apa ni, daging buat barbecue. So dapatlah santai-santai. Okay, ni barang-barang kita nak balik. Okay, kenal Zarin? Okay ya? Buka kat Zarin? Kat Zarin? Zarin adik, okay ya? Nak main lagi tak? Nak main lagi tak? Adik dapat apa ekor?
Dia dapat bekok. Oh, dia dapat 2 ekor. Oh, okey. Nampak ni. Oh, hari ni bau sapu dah. Kat sana. Kat sana. Macam mana? Nak main tak? Letih masak orang. Letih. Ni anak aku seorang ni. Anak aku seorang ni. Okey. Apa pun nanti insyaAllah kita akan repeat balik di chalet terapung ni, geng. InsyaAllah kita main nanti, tengoklah yang elok dan sebagainya. Apa pun jangan lupa subscribe, share, like dan komen. Jom kita nak balik lah, geng. Stay tune, bye. Assalamualaikum. Bot dah sampai. Bye. Shit is on, shit is on, shit is on. Welcome home.